di high school Bukit Permata. Oh my god. Tu dia. Mari terokai keistimewaan dari Gombak. Untuk Gombak kita bawakan kisah tersimpan. Assalamualaikum guys. Hai semua. Tenang je kan tempat ni? Agak-agak kat mana? Kalau korang nak tahu, layan video ni sampai habis. Sebab saya nak ajak anda semua datang sendiri ke lokasi menarik ni. Mari terokai keistimewaan dari Gombak. Untuk Gombak kita bawakan kisah. Lokasi ni terletak berdekatan dengan tanah perkuburan Taman Bukit Permata Seri Gombak. Ianya dibuka setiap hari kecuali hari Isnin daripada jam 8 pagi sehingga ke 4 petang. Tempat ni memang rare, tak ramai tahu kewujudannya. Saya pun baru tahu ni. Cuba tengok suasana dalaman dia. Ukiran kayu, dekorasi tradisional, vibe kampung yang asli. Macam balik kampung dalam hutan. Rasa tenang dan damai dan membuat hati kita rasa lapang sangat. Tapi saya tak nak cerita panjang-panjang. Jom saya nak kenalkan kawan saya. Tapi rasanya dah ramai kenal ni. Influencer Sufi Kamari yang datang ke sini sendiri untuk merasai menu sarapan yang telah disediakan. Jom kita dengar dan layan apa yang Sufi nak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ni kita berada di Kebun Cafe di Gombak. Gombak Still, Gombak. Taman Bukit Permata Seri Gombak. Jadi kami pada baru selesai, kami mengharungi puncak sebanyak 6.2 km. Kami berjalan mengharungi for sembang. Okey. Bersama dengan sahabat-sahabat semua, adik-adik semua ada. Abang-abang pun ada. Kami berjaya mengharungi, mendaki gunung kudaki sungai yang deras kita harungi. Dan juga cerun-cerun bukit kita berjaya mengharungi bersama. Atas dasar nikmat itu kita bawa makan di Kebun Cafe ni, kafe kebun ni. Di depan saya ni sepinggan makanan lah, breakfast, dia panggil continental breakfast. Kita ada meat sausage, kita ada ni apa panggil lah, slice beef, meat slice, beef slice, ada tomato, kita ada red beans, kita ada scrambled egg, kita ada roti apa ni, roti garlic bread and a bit of French rice. Jadi kita nak nikmati hidangan ala-ala Inggeris di kaki Bukit Permata dengan kepenatan yang kita harungi ini. InsyaAllah ia memberi kekuatan kita rapatkan ukhuwah, dapat makan sedap, bersyukur. Yang penting dekat Leci pun sampai. InsyaAllah semuanya ni Allah yang bagi sedap. Allah yang bagi sedap. Stay tune Gombak Jam. Jangan lupa subscribe guys. Bismillahirrahmanirrahim. Let's try a bit of beans, red beans, potong sikit dengan apa nama ni, scrambled egg, dengan potong sikit dia punya apa nama ni, tomato. So, Bismillahirrahmanirrahim. Firstly, dia orang masak ni memang panas-panas. Mana dia order baru dia masak, dia prepare. Ni pun panas dah panas. Memang fresh lah. Dan yang penting dia punya fresh made lah dia panggil, buat secara fresh. Sebab makan di kaki bukit itu yang penting. Segar, suasana kampung. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah bagi sedap Gombak Jams. Apa tu Ustaz? Makan apa Ustaz? Tak ada pandan. Itu dalam kosong. Cuma di sini Ustaz. Ni apa? Teh air, apa teh air? Dalam depan raya. Guys, best kan? Tempat ni memang hidden gems dalam kawasan Gombak. Kalau korang sukakan suasana kampung jauh dari hiruk pikuk kota tu, inilah tempatnya.
Makanan pun sedap, tapi yang paling best suasana dia memang lain macam. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Saya akan terus bawakan lokasi-lokasi menarik di sekitar Gombak untuk anda semua. Gombak Gems, terokai keistimewaan Gombak. Assalamualaikum dan bye-bye. Gombak, untuk Gombak kita bawakan kisah persimpangan, mencari lokasi penuh magis, kedai tersembunyi penuh manis. Tak kira jauh dekat di sini, untuk semua warga Gombak kami datang lagi. Gombak Gems, Gombak Gems. Okay guys, jangan lupa subscribe Gombak Gems, okay?